Pengasas GIIB Holdings Berhad, Tai Bun Wee, mendakwa dirinya menjadi sasaran cubaan pengambil alihan syarikat secara tidak sah. Dalam prosiding Mahkamah Tinggi, Tai mendedahkan wujud kumpulan WhatsApp yang dikenali sebagai Soldier Boys yang didakwa merancang strategi mengambil alih GIIB. Antara dakwaan yang dikemukakan termasuk penggunaan dana haram untuk mencemarkan nama baik keluarganya serta tindakan terancang untuk menjejaskan reputasi peribadi dan korporat beliau, lapor NST. Beliau mendakwa kempen itu termasuk penggunaan dana haram, manipulasi media, melambatkan urusan perbankan serta menekan harga saham syarikat. Tai turut menceritakan insiden pada 2023 apabila beliau diugut dengan senjata api oleh seorang ahli perniagaan selepas enggan memenuhi tuntutan pegangan saham. Kes saman fitnah ini terus menjadi perhatian dengan dakwaan konspirasi yang boleh menggugat reputasi peribadi dan korporat pengasas GIIB. Laporan penuh di dagangnews.com.